dengar Ustaz cerita kisah-kisah Nabi? Betul. Kisah Nabi Daud, Nabi Yusuf dan Nabi Adam. Nabi Adam degil. Dia tak dengar cakap Tuhan. Tuhan cakap jangan makan buah. Buah. Buah apa? Buah. Kau tahu? Tak ingat? Tapi dia makan juga buah tu. Akhirnya, dia dihalau dari syurga. Akak dengar tak kita orang cerita ni? Akak? Dengar. Jadi, Upin Ipin kena dengar cakap akak. Jangan degil. Jadi budak baik. Mai sini, tolong. Kalau tidak, akak halau korang. Ada ni, kena marah. Esok dah nak puasa. Malam ni mula terawih. Cucu opah dah bersedia? Apa yang cucu opah dah bersedia? Bersedia nak makan. Betul. Bertuah punya cucu. Niat puasa, doa buka puasa. Ingat? Cuba baca. Opah nak dengar. Bacalah. Kau lah baca. Kau apa? Sebab aku hafal lah aku suruh kau baca. Tadi. Kau baca. Kau baca je lah. Tak ingatlah tu. Upin, cuba. Niat puasa. Nawaitu sawma wadin an adain fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pandainya. Masih ingat lagi lepas tahun? Tengoklah cucu siapa. Cucu opah kan pandai. Pandai. Pukul 1. Pukul berapa jatuh harimau? Pukul 2. Jaga. Pukul berapa jatuh harimau? Pukul 3. Kena makan. Pukul berapa jatuh harimau? Pegang kuat-kuat semua. Pukul. Cepatlah Sam. Waktu makan. Woi. Apa hal ni, Memek? Kata kita orang main. Tak boleh makan. Kamu kan puasa. Nanti kamu punya Tuhan marah. Dia nampak, Ma. Puasa? Ya lah. Kenapa ketawa? Salahkah? 2, 3 makan kerang. Mana ada puasa sekarang? Apalah, Memek. Ya kah? Yalah. Esok baru mula puasa. Jadi, mari kita main puas-puas. Yuk, Memek. Kita main sama mereka. Yuk. Hor. Malam nanti nak terawih. Balik. Hai. Nanti jumpa kat surau. Aku tak pergi malam ni. Aku pun. Sebab tak ada makanan lah tu. Tahu tak apa? Ish. Nanti Tuhan marah.
Habislah kau. Kau Fizi? Aku pergi. Aku tak nak ikut Ihsan. Apa pula kena? Lambat. Tuhan dah marah. Ihsan, kata tak nak datang. Kan tak ada murid? Daddy akulah. Dia ajak juga. Baguslah. Kalau tak, kau mesti tidur je kan? Betul. Mana Fizi? Fizi, kau kan dah sembahyang, dah berdoa, dah minta ampun. InsyaAllah Tuhan dengar doa kau. Tuhan dah tak marah dah. Ish. Nanti Tuhan marah. Habislah kau. Kau Fizi? Dia kan maha pengampun, lagi maha mengasihani. Dah tu, jangan nak saya sedih. Fizi, Ih, aku cakap main-main je tadi. Lah Fizi. Janganlah marah. Tahu. Aku tak marah pun. Apa-apa pun. Aku minta maaf ya. bagus. Salam. Aku pun minta maaf. Kosong-kosong ya. Jom main. Aku bawa ni. Aku main-main. Hari dah nak hujan. Pergi balik. Korang tengok apa? Oi, seronoknya tidur. Jangan bising. Ambil gambar. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, cikgu. Maklum. Ipin. Hei, pagi lagi dah mengantuk. Pagi tadi kita orang tak tidur, cikgu. Betul. Kita orang seronok sangat nak puasa. Lepas sahur terus tak tidur, cikgu. Saya juga gitu. Tapi saya nggak ngantuk. Soalnya kalau malam saya tidur cepat. Gimana? Benar kan, cikgu? Duduk. Cara Susanti tu betul. Kita datang sekolah nak belajar, bukan nak tidur. Macam Ipin. Saya, cikgu. Langsung tak bangun sahur. Krik. Tak salah kan? Dah kenapa korang? Monyok je. Kecewa. Bunyi macam orang putus cinta pula. Kolam renang lepeh lagi ke? Tak berpam? Dah faham. Dah cantik kolam renang. Air pula tak ada.
Macam mana tu? Macam tulah. Pergi dulu, Kak. Oi, nak ke mana tu? Nak ke rumah Ihsan. Oh, nak pergi berenang lah ni. Tapi kata dah serik. Banyak dugaan. Merajuk lah. Tak nak. Ish, bertuah punya budak. Ihsan! Oh, Ihsan! Ihsan! Hai kawan-kawan. Wah, kau dah siap? Dah lama siap. Tunggu korang datang je. Tengok tu. Apa tunggu lagi? Siap cepat. Boleh berenang. Sedia semua? 1, 3, bila masa korang ada kat sini? Kami baru sampai. 2, 3, pakai selipar Jepun. Oh, berenang tak ajar pun. Hai, kan hari tu Ehsan dah ajak semua. Korang je yang tak nak datang. Ya loh, Ihsan ada ajak. Saya pun sudah lupa. Nak berenang? Marilah. Jom. Enggak mau. Enggak bisa berenang juga. Ayo Meme kita pulang. Jangan marah. Lain kali boleh datang berenang. Tak mau. Hah? Tapi saya Macam mana nak berenang? Kita ramai sangat dalam ni. Betul. Air pun dah kurang. Gaji. Ipin, bangun. Nanti lambat. Alamak, terlupa. Kita kena pergi rumah Ihsan. Cepat siap. Hai. Ihsan, kita nak pergi mana pagi-pagi ni? Entah, Daddy aku cakap nak bawa kita semua main air dan berenang-renang. Kat mana pula? Ikut je. Kau orang mesti suka tempat ni. Jauh ke tempat ni? Dekat je. Tempat yang cantik, aman dan bersih di kampung Durian Runtuh. Mesti korang tak tahu kan? Mana agaknya? Entah. Dah tu. Cepat pakai topi keledar. Kita gerak sekarang.
suka? Ya, suka sangat. Jom kita berenang. Jangan berenang jauh sangat. Baik. Betul-betul. Seronok mandi sungai tadi. Puas dapat berenang. Betul-betul. Ya, sungai kolam renang semula jadi. Jadi, jagalah dan sayangi sungai kita. Tak payah nak pam-pam. Air pun sentiasa ada. Akak, mana kolam angin kita? Tu, kat luar dapur. Ini? Ini boleh taruh ikan. Cikgu, sudah siap. Wah, cantik. Warna merah jambu. Saya suka. Terima kasih, cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Saya. Cikgu, saya. Saya dah siap. Bagus. Semuanya cantik-cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu. Untuk simpan duit. Betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Jadi, kau tak pernah menabung? Tak. Aku tak ada duit. Ya ke Fizi? Ya, betul. Kasihan deh. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Macam mana boleh jatuh tu? Ini semua pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Satu. Terima kasih ya. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, atuk gerak dulu. Baik, Datuk. Tata. Datuk. Hati-hati. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai dulu dia menang. Cepat, Fizi. Jom. Kalau misalnya Husin dah
Nampak semalam masa datang dengan Daddy? Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Shh. Tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Akak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang korang sibuk nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teka-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul! Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana diorang ni? Tak balik-balik lagi. Ros, kenapa ni? Aduh. Apa dah jadi? Cuba cerita. Biar Upin cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je. Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa, Mestilah. kuat akak jeri. Mana ada? Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Ihsan, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah. Kasihan Kak Ros. Tak patah, terseliur je. Aduh, sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditanggung takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Aduh.
tahu. Jadi, takaful ni penting lah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Serba boleh. Betul. Korang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab mari abang, mari akak, mari adik. RM2. Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Mari makan. Banyak ni. 1, 2, 3, 4. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul? Untung banyak. Itulah asyik berangan, tak tengok jalan. Tak boleh. Ya betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Tapi kita orang budak kecil. Aduh, je takaful. Betul? Tapi itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buat lah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan, tapi kesejahteraan orang ramai. Niat yang bagus. Sebab tu Atuk pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atuk pun ada takaful? Itu Isan. Mestilah. Atuk ni pelanggan nombor 1 kau kan? Wah, pelanggan nombor 1 dia. Semua perlindungan takaful Wah ada. Wah punya diri, Wah punya keluarga, semua ada. You ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Hayya Mutu, lu tak ada plan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau.
Mi gorengmu tu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Okey. Badun, ada takaful? Ada. Misai. Mana. Tolong. Ayo, saya banyak terkejut. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Kan dah kata malang tak berbau. Hah? Is, macam mana itu takaful? Mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Ni ke kainnya? Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Upin Ipin? Apa tu? Tabung. Oh, diorang rajin menabung. Kau ada tabung, Saleh? Mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu, tabung kahwin. Gitu. La 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 la. Apa? Takaful ada bayar untuk orang kahwin ke? Entah. Ramainya orang. Mesti ada apa-apa. Okey, terima kasih. Ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Kalau mau bungkus, tolong beratur. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Nampak aku ya. Mami tolong aku. Okey. Piu. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu. Ais kepal tu apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal? Nah. Yeay, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis.
Korang nak buat apa pula ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung Uncle Mutu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Marvelous. Orang tahulah. Sedap sangat ke? 2-3 laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku makanan. Makan panas-panas. Ais kepal air. Makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabarnya nak makan Opa ais pun dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Tan Payung. Kau belanja. Jangan lambat, nanti habis. Apa pun tak dapat. Ais kepal tu laku keras. Wanda Center goyang Upin Ipin. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo, hari ini tu air batu tar sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini tak ada. Uncle! Ais! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada. Hello, pakcik. Ni Ehsan pingsan. Tak dapat juga kita makan ais kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan ais kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Akak! Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana Haji? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Sedia? Apa lagi situ? Berkumpul ni buat apa? Akan nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opa nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap 1. Baik, Opa. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je. Alah.
sekali, kita tuangkan sirap. Macam ni. Siap ais kepal sirap. Opa, ais kepal datang. Kita letak susu nak? Nak? Mesti lagi sedap. Ha, nak ambil apa tu? Ish, habis sepah. Agak pula. Nah, Akak bagi kita orang. sedap kan? Ramai orang. Satu lagi Okay, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat. Ais kepal. Wah, Saya mau 3. no problem. Saya nak 5, durian lebih tau. Okay, boleh. Cendol satu. Cendol. Apa dah cendol? Orang nak makan ais kepal ni. Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak 2 ais kepal durian. Okay. Ayo, ini mesin tak boleh pusing. Sudah rosak. Ros baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opa. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros. Ada. Tengok ni opa. Cantik kan? Wah. Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dia rosak. Betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan nasi kepal dah. Betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, opa. Tengok ni. Yang ni cantik. Bin, lepas ni kita main jom. Ayo, enak cik. Jangan kata pecah.
Naena panue. Nasi lemak dah sampai. Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu Uncle lah tong. Oh. Tak boleh. Berat. Jangan risau. Sapi. Tak suka. Ayah, apaan sih? Nama boleh? Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik ah. Sepi. Sepi. Hai, pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alah. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi, go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Maaf, Uncle. Cuba kita tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Tada! Oh? Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yeay! Ais kepal durian! Terima kasih, Abang Is. Tunggu Uncle kasih cepat buat. Upah kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu... Langsung apa tak dapat makan ais kepal. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan. Wah, sedap ni.